So, selamat petang, geng. Sekarang pukul 5.30. Kita nak pergi usaha sport rim untuk kereta EK ni. Sekarang ni sport rim dia lawak je. Cuma kita nak tengok konsep lain lah. Tengok konsep apa yang cun untuk EK ni. Lampu dah Zam baru tukar itu. Tapi wiring tak buat lagi ni. Jangan sampai ke malam. Ni mampus ni. Tak ada lampu ni. Okay. Kita pergi tengok kedai dulu. Sport rim apa yang cun. Sekejap kita tengok lah. Apa yang kita masuk dekat EK ni. Okay, gang. Ciao. So, main spoiler dia. Ready kan? So, let's go. Kita mencari kedai untuk tukar sport rim. Kamu? Tak, kita rekod pakai phone ni kan? Tak ada masalah pun. Okay kan? Sampai kedai nanti kita sambung balik. Ciao. Sebab ada dia tu video. Oh je lah. Dia lah. Mana ni? Oh ni CE. Ini warna merah. Yang ni TC4. TC4. Oh, ni sama juga TC4 ya. Yang ni kita tengok TC4, yang tadi Advan GT ya. Itu TE. Yang ni TE. Oh, yang ni Advan GT. Tapi sekarang paling lawa tengok macam Advan GT ya. Advan GT kan. S Plus tak ada TE macam ni. Ni bukan S Plus ni. Ni macam kau tengok ni. Plus itu. Ni S Plus. Ada merah. Bukan merah. Oh, merah tak ada S Plus. Hitam tulisan merah ada. Hitam tulisan merah. Tak mau. Berapa 16? 16 tak boleh Itu kereta biasa saja, bukan tracknya. Ni semua 16 ya? Ni 16. GT. Cuba tanya Moy, itu Advan GT berapa tambah? Advan GT. Ni. Yeah. Wah, kasih mari. Bagi Amoy. Kita tengok Amoy bagi berapa. Moy. Okey Moy. Berapa Moy? Berapa bumi tak video nanti dia cakap mahal. Yalah. Oh, ni ZI. Ni pakai KIS tu. Ni buat sport lah. TC. Dia harga lain-lain ke apa? Dia tengok kilang. Tengok kilang. Tengok kilang. Yang ni full forming kan? Lebih PR. Yep. Tapi bukan auto option kan? Bukan.
Floor foaming saja. Tapi okey lah ni. Berapa tambah ni? Confirm yang ni. Tanya dulu harga. Confirm. Kok tiba-tiba 2,000 tambah. Ni tulis kan, harga murah sini. Trade-in 15.28. 300.5, trade-in 14. 400 apa benda tak faham sebenarnya. Trade-in alloy. Oh, alloy. Oh. Hijau kau. Tapi ngam juga masuk hijau sebenarnya. Tik hijau. Ni biru. Apa nama dia ni? Biru. Ini tolak lama tambah lagi 500. Tolak tambah lagi 500. Ini. Kalau yang lain biasa? Itu kalau standard punya harga berapa? Biasa dalam 400 macam lah. Ini apa? Ini saya lupa sudah berapa. Macam besar. 15 tak? 15. Oh. 15 juga. TC. Ini TE. Ini panjang. Oh, Allah. Bila? Ini berapa plus panjang? Ini cantik warnanya. Ini sama harga. Tidak tahu deh. Mau tanya bos dulu. Tapi ini berat tuh. Itu dia ni sikit. Oh, bincang panjang yang ini. Apa hasilnya lagi lawa tu? TE lah. Yang mana? Kau sama mana? Kalau saya nih, Ivan GT. Ivan GT. Ini kalau tembak sih sekarang. Kan? Ivan GT lah. Ini pun TE. Ramai orang pakai right. Kereta satu lagi pun TE juga. Tapi kereta aku pun ada pakai Ivan GT kat sebiji. Macam mana ya? Kita masuk hijau lah aku rasa. Hijau. Oh. Boleh kita lepak dalam. Tapi handsome lah ni. Siap ada ni. Ni sama juga ni. Brand sama ni. Ini lain. Oh ni lain. Ini beli DR. Yang ni lagi mahal mana? Kalau saya biasa ni lah. Ni lagi mahal lah. Yang ni biasa sikit lah. Sebab ini pun berat kan. Aku angkat pun beza oh. Ni berat. Jual itu 500. Faham. Ni, on lah. Okay. Aku promote kau punya YouTube sekali. Kau lagi mana? Kau lagi mana? Famous sangat Sabentang kayo. Okay, on. Nih. Merah. Okay. Bos sudah bagi harga. Cun lah. Kau tak tanya dia aja elemen kita. Oh, proses. Dia suruh aku jadi stand Aku rekod dia. Aku rekod dia. Aku jadi stand. Tak nampak lah muka kau. Macam mana aku mau jadi stand? Laki aku jadi stand. Sengi-sengi ulah kau ni. Mana lagi seorang ah? Aduh. Kau tengah buat kerja? Kau tengah buat kerja? Alah. Masih masuk saya TikTok kan? YouTube bah. Cepatlah tolong. Aku mau YouTube kau ni. Sabar settle. Oh sebelah Handsome tu. Tak. Wah, siapa yang rekomen? Ya, engkau yang handsome. Aku tak cakap kau ni handsome. Kau handsome lah. Bang buat apa bang? Abang buat apa? Tengah main Masak Maggi lah? Oh. So ni spek biasa je ni. E37 15 7JJ ya ni. Benda murah je. Kalau korang nak cari sport rim murah, memang dekat sini lah kedainya. Kat loket dia Senawang lah. Senawang tempat murah sini guys. NS
Sebelum saya boleh search dekat Waze ke, Google ke, buka daripada pukul 9 sampai pukul 7. Staff diorang pun friendly lah. Semua friendly. Dan ni memang dia rasa sebab tu. Memang baik nak ni. Ni toke dia. Toke yang handsome. Thank you bagi murah toke. Tabur geng. Apa selekeh? Tak ada. Kawan hantar tabur. Tabur eh? Ha? Tabur eh? Nak main malam ni tu? Tabur kecil je. Kecil eh? Kecil pun laju lah. Tabur kancil je. Tabur kancil? Oh, tak boleh percaya lah tabur kancil. Tak percaya. Oh shit. Okay, pasal yo game. Lagi apa? Boleh selesai dah. Mau bacaan lah. Oh baca apa ni? Apa ni? Baca doa ke apa ni? Doa makan. Doa makan kah? Aduh. Nak bisa aku baca lagi ni. Oh. Oh, siap stiker eh? Ada stiker. Dah macam original lah. Stiker tu. Accent. Ya, buat ada stiker. Itu bunyi apa eh? Itu kelas rosak ke apa? Bunyi kelas rosak eh? Biasalah kita main masih buruk kan. Oh, bearing pecah, bearing kelas pecah. Ada bunyi-bunyi ya. Betul tak? Ini yang aku dapat, yang dapat. Semen. Tapi tayar kan tukar, boleh tebal sikit ni, tayar bodoh pakai ni. Kau dah lama ni sebab bodoh kau tahu tak? Dia pakai benda aku tak faham lah. Nut aku bercampur-campur baik. Nak dia bukan nut baru. Tuan ya. Okey, kita tengok. Kau nak belanja kan? Okey. Benda kalau orang nak belanja ni, aku tak match shit. Okey, Mat. Ini mantap. Bobby skill. Radio 9 minta sial. Wah. Teruk sangat lah bunyi bearing clutch. Biasalah. Barang murah RM50. Oh. Kena tukar ni. Mak exhaust dia. Oh ya. Oh. Bosan weh. Apa 18 beradik tu dalam tu. Kacau orang. Dia bila siap ni. 18 orang buat kerja lah. Oh, Bangkok. Lepas tu anti. Bangkok anti. Macam mana? Tukar lah. Tambah lah. Nanti suruh tambah duit tu. Hari tu belum jual belum? Hari tu belum. Ini kontennya. Okay bang, apa beza kalau tak apa ni balancing dengan balancing? Kalau tak balancing gegar lah tayar. Oh gegar lah tayar kalau tak balancing ya?
Okay, kalau balancing abang tambah apa tengok? Ni Timah. Foto timah. Timah apa tu? Timah lah. tak gegar lah. Supaya tak gegar. Oh, kalau tak pasang ini timah memang gegar lah. Memang gegar lah. Oh, baik. Thank you for the explanation. Dia ajar saya. Pasang apa stiker? Dah siap elemen tu. Elok eh. Jangan boosting lebih-lebih eh. Aduh. Tolong angkat satu. Berat eh. Sian kawan. Si Dai susu. Betul ya. One hour later. Dah siap geng? Baik bin. Kenapa dia ni? Oh, ni lampu pun tak buka lagi tau. Kau tengok. Plastik pun tak buka lagi. Lampu depan pun tak tukar lagi. Aduh, bodoh lah. Tolong geng, siapa-siapa nak sponsor lampu depan, Roger eh. Okay boy, thank you eh. Alright. Lagi. Okay. Alright. Settle tukar Sporim. Sekarang kita nak pergi makan. Orang sebelah dah baran. Kita tengok sikit. Okay, handsome. Keadaan di Senawang sungguh keindahan. Wah, cantik. Serius lah muntun. Ni Taipan geng, Taipan Senawang. Tak, dia auto ikut tone. Super cantik. So geng, alright. Dah settle tukar sport rim, kereta pun dah parking kat rumah, settle. Sama. Cuma sekarang kita tak boleh nak adjust dia punya tinggi rendah sebab rumah ni orang boleh tengok parking susah nak turun ni. Tapi nanti sebelum nak pergi event memang turun dulu lah. Depan tu adjust negatif chamber, buat balik. Ini orang cakap tak merah tak kawan je, nampak? Tapi tak boleh nak ikut lah. Ini S Plus ni, S Plus Time Attack. Handsome geng. Tak, kalau S Plus ni tepi-tepi dia memang ada chrome dia. Pak, S Plus Time Attack ni TE37. Handsome geng.
Albino settle. Sport rim merah settle. Semua settle. Alright. Jumpa korang next content. Ciao.